Question number 3, chapter 8.1, form 2 mathematics. Okay, kita tengok. Number 3, determine whether the set of order pair is a function. Dia beritahu dekat situ, number 3, tentukan sama ada set pasangan tertib berikut adalah fungsi ataupun tak. Okey, kita tengok A. A dia bagi 1, 2, 3, 4. Untuk A lah. P, set P. And then this one X and then this one is Y. 2, 3, 4, 5. So kita sambungkan 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4, 4 kepada 5. Ini menunjukkan bahawa ia adalah fungsi 1 to 1, 1 kepada 1. Macam kita cakapkan tadi, kalau fungsi ia adalah fungsi adalah 1 to 1, 1 kepada 1. Maknanya A dalam set P merupakan fungsi. Okey. Untuk set Q pula, kita tengok. Untuk set Q, dia bagi 1, 0, 1, 2, 4. Ni X lah. Ni Y pula dia bagi berapa? 1, 2, 3. So 1 kepada 3, 0 kepada 3, 2 kepada 1, and then 4 kepada 2. Okay, kita boleh nampak kat sini ni 1, 2 nombor kan? Banyaklah, banyak kepada 1. Kalau banyak kepada 1, apa maksud dia? Dia fungsi ke tak? Many to 1. Banyak kepada 1. Maksud dia adalah fungsi. So banyak kepada 1. Banyak kepada 1 ataupun many to 1 is fungsi. Okay, sekarang kita pergi pula set R. Okay, sekarang kita tengok set R. Adakah dia fungsi or not function? Okay, set R is, dia bagi X berapa? 1, 2, 4. Y 3, 5, 6, 9. Okay, kita just sambungkan 1 kepada 6, 2 kepada 5, 1 kepada 9, 4 kepada 3. So, dekat sini kita boleh nampak apa jawapan dia bagi C. 1 kepada banyak. Okay. Macam yang ni 1. Dia 1 kepada banyak lah. 1 benda, 2 benda, banyak lah kan. 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. 1 to many. If 1 to many, adakah benda tu fungsi ataupun bukan fungsi? Consider ini adalah bukan fungsi. Not function. Okay, faham yang mudah balik? Okay, sekarang kita tengok pula nombor 4. Okay, number 4. What is the question?
Determine whether the relation in the following graph is a function or not a function. Kita kena tentukan sama ada hubungan dalam graf berikut fungsi ataupun bukan fungsi. Okay, kita kena tulis dulu dia punya koordinat. Okay, bagi A. Bagi A, apa agaknya koordinat dia? Okay, dia punya koordinat ni X, ni Y kan? So, ni 1, 10. X dia adalah 1, Y dia 10. 1, 10. Another one, 2, 20. Number 3, 3, 30. So, sekarang kita nak tengok whether this one is fungsi or not fungsi. Okay, just kita sambungkan aja lah. Ni X, ni Y. 1, 2, 3, 10, 20, 30. So, kita just sambungkan tiga benda ni. 1 kepada 10, 2 kepada 20, 3 kepada 30. So, 1 kepada 1 lah maksud dia. Kalau 1 kepada 1 maksud dia ni adalah function kan? Fungsi lah. This one fungsi.